DJ Lloyd Drop Remix. Malam ini sunyi tak bertepi, angin membawa suara hati. Bayangmu datang di mata ini, menyiksa rasa yang tak terhenti. Aku coba menafikan, tapi hatiku menjerit namamu. Oh kasih, rindu ini membakar jiwa, tiada penawar, hanya sengsara. Suaramu masih di telinga, menyanyikan cinta yang tak terpadam. Langit gelap menutup bintang, namun wajahmu tetap gemilang. Andai waktu bisa berpatah balik, kan ku genggam tanganmu sekali lagi. Assalamualaikum, good morning, selamat pagi. Kali ni kita nak buat short trip, pergi jalan-jalan dekat utara. Pergi mana tempat yang sempat kita pergi saja. Sekarang kita ada dekat RNR Tapah, dan banyak kenderaan besar lah macam biasa. Kita dah nak keluar daripada RNR. Tadi lupa nak opening, berhenti sekejap, mata-mata nak buat opening. Okay, so enjoy the video. Thank you for watching. Kau hadir bagai cahaya pagi, menyinari ruang hati sepi. Tiada lagi rasa yang hilang bila kau genggam tanganku tenang. Dan bila dunia coba memisahkan kita, aku tetap di sini menjaga cinta ini. Cinta selamanya takkan pernah ku lepaskan, walau badai melanda. Kau tetap yang ku pertahankan, janji di hati kita takkan pudar selamanya. Cinta ini milik kita, cinta selamanya. Di antara jutaan bintang, namamu tetap ku pandang. Takkan ku biar waktu mencuri segala kisah kita di hati ini. Dan bila dunia coba memadamkan kita, ku nyalakan
Alhamdulillah sampai dah lokasi pertama, Kapitan Perda, Bukit Mertajam. Last pergi sini masa buat iron bat. Masa tu last lah. Lepas makan kat sini, masa iron bat tu makan kat sini, terus barai. Rupanya petua dia jangan makan benda berkali-kali ni, automatik badan terus collapse lah. So ni kita nak datang sini dah lama tak makan kan. So kita datang sini, makan-makan dulu, lepas tu baru sambung jalan tempat lain. Jom. Tempat favourite makan garlic cheese nan. Bakal je jauh, kalau dekat ada ni datang. Makanan sampai. Wah, chicken Milani set nan cheese garlic. Ni dah favourite kita orang. Tengok ni. Wah, ni extra. Makan. Bismillah. Okey, kita nak pergi ke lokasi seterusnya. Perut dah kenyang, harap tak ngantuk. Walaupun Changlun tu tak jauh, tapi sebab dah makan kari, kemungkinan untuk ngantuk dan juga letih tu tinggi. Kita nak ke lokasi seterusnya, lepas tu baru kita pergi Changlun. Jom. To a sky that's turning gray, dreams feel far slipping away. Heavy heart but I won't break, every step is a chance I take. Fell down hard, tasted the ground, silence loud, no one around, but deep inside a fire remains, calling me through all the pain. I've been lost, I've been low, but I feel it in my bones. There's a strength I didn't know, and it's time to let it show. I will rise again, stronger than before. Through the storm I'll find my roar. Every scar, every fall made me who I am. I'll stand tall, I won't stop, I won't bend. This is not the end. Through the fire, through it all, I will rise, I will stand. Long nights with a restless mind, chasing hope I couldn't find, but every tear I cried alone built the strength I've never shown. Step by step I'll pave the way, turn the dark into my day. Even when the road feels long, I keep
boleh bawa makanan minum. Ni dah penuh je. Sebelum masuk, kita kena beli tiket entrance dulu. Untuk dewasa RM15, kanak-kanak RM8. OKU RM6. Waktu operasi dia pukul 9 pagi hingga 6 petang setiap hari. Tak ada cuti. Macam-macam dia. Dia dah awak. Pintu masuk tepi kaunter je. Jangan menyasar cari jauh-jauh. Oh. Dulu kita pergi tak macam ni. Dulu masih kontang lagi. Masih apa ni? Masih tak ada apa-apa lagi. Bokok ke apa pun segan-segan je dia hidup. Berapa tahun lah? 6 tahun. Ni tempat air tempat yang sama. Air kelapa. Kita beli air kelapa dulu. Dah. Mineral okey. Mineral. Beli lah. Kat sini tak boleh bawa drone lah. Saya tak bawa. Ada padi. Sana kot. Dekat tadi dekat masa kita masuk tu kot. Nak naik tu. Naik ah. Betul. Kena tunggu kat sana sini. Anjir. Mana tu ada tempat penginapan dekat sini. Oh, lain betul lah tu. Masa datang dulu tak ada padi. Habis tuai kan. Dia dah bajak. Tu tempat penginapan dia ada. Wah, besar lah. Ada busut ke? Ini betul tu. Itu kelapa punya. Gelap lah sayang. Lighting tak cantik. Kecuali letak dalam ni. Dia tak nampak sarangnya. Tu torang burung tempua. 10,000 tu. Dia kalau besar macam ni. Ni buatan ni. Dulu pergi tak ada hijau-hijau. Sekarang pergi banyak hijau. Padi cantik. Dia tetangga ke apa itu? Padi berhijau, langit membiru. Tu rumah tu. Bukan sekadar kat sana tu. Kasi ambil gambar tu. Banyak kat sini, banyak pun ambil gambar. Tapi jangan pergi dekat kawasan kelapa tu je. Masuk kawasan padi banyak. Rasa pokok kelapa ni dia selenggara kot. Tak ada yang tua-tua. Semua yang muda-muda je. Oh, tu piano. Kena banyak berjalan di sini. Sini.
ada sediakan apa shuttle bus. Bukan shuttle bus lah. Shuttle bus lah, macam bagi-bagi. Kalau macam masa malas nak jalan-jalan, bawa anak kecil ke ataupun bawa orang warga emas ke, boleh je naik. Pergi kat sini je. Tunggu kat sini nanti shuttle dah ambil, tapi kena bayar kot. Kami tak dapat info lagi pasal tu. Macam-macam ada. Rumah Doremi? Rumah Doremi. Tu kan rumah Doremi. Kau nak bagi naik satu orang tau. Macam lawa je. Kan? Dah penat merayap. Minum air lapar. Kat sini dah ada jual kelapa dalam ni. Kita tak boleh buat makanan kat luar, tapi dalam ni ada jual-jual lah. Basah sayang. Kita tak boleh buat makanan luar, tapi kat sini ada jual-jual makanan. Makanan, minuman semua ada. Harga harap maklum. Macam tu je. Harga biasa je. Biasa je harga dia. Normal price. Panas-panas ni kan. Oh, minum air kelapa sedapnya. Oh, okey. Tamatlah sudah. Setakat tu je kita punya jalan-jalan dekat utara tu, sebab tak tahan sangat panas. Sampai dekat Pening tadi pun pukul 9. 8.45. 8.45, 9 macam tu. Lepas tu nak makan dekat Kapitan tu, tunggu sampai pukul 11 baru ada menu yang nak dimakan. Lepas tu dah siap makan-makan, kita pergi kat Kampung Agong. Dan sebenarnya penat. Dalam perjalanan tu panas. Setakat ni je lah, tak ada idea lagi nak jalan mana-mana. So setakat ni je video kita. Jangan lupa like, subscribe, komen dan share. Assalamualaikum. Bye.